Saya nak kongsikan 10 kesilapan yang saya perhatikan dalam kalangan penyimpan emas. Yang pertama, simpan emas tapi masih hidup daripada gaji ke gaji. Yang kedua, ada emas tapi tiada dana kecemasan. Yang ketiga, beli emas tapi hutang semakin bertambah. Yang keempat, sibuk cari gram, lupa tambah pendapatan. Dan yang kelima, simpan emas tapi tiada matlamat keuangan. Yang keenam, emas bertambah, simpanan tunai pula kosong. Yang ketujuh, terlalu fokus harga, terlupa konsisten menabung. Yang ke-8, simpan emas tapi tiada pelan persaraan. Dan yang ke-9, ada aset tapi tiada pelan pewarisan. Dan yang ke-10, beli emas untuk kaya bukan untuk lindungi kekayaan. Apa yang menariknya, hampir kesemua kesilapan ni bukan sebab daripada emas, tetapi berpunca daripada pengurusan keuangan yang tidak lengkap. Emas adalah alat, sama seperti tukul, iaitu alat kepada tukang rumah. Jika asas keuangan belum kukuh, emas tidak akan menyelesaikan semua masalah. Jadi sebab itu, sebelum fokus untuk tambah gram emas, pastikan anda sudah ada dana kecemasan yang mencukupi, kawalan hutang yang baik, perlindungan keuangan yang sesuai dan matlamat keuangan yang jelas. Emas hanyalah sebahagian daripada pelan keuangan. Bagi anda yang nak mulakan simpanan emas dan sekaligus nak kukuhkan kedudukan keuangan menjadi lebih baik, boleh isi borang sign up di bawah atau hubungi saya. InsyaAllah saya bantu anda sebaiknya.